Assalamualaikum pembuka bicara. Hai, saya Nur Syifa Nasuha. Manis rasanya si buah beri. Saya Muna Zahira, nama diberi. Jom saksikan. Syifa. Assalamualaikum Muna. Waalaikumsalam. Masuklah Syifa. Syifa, kenapa awak datang rumah saya malam-malam ni? Muna, kita dapat tugasan membuat dokumentari. Dokumentari pasal apa? Dokumentari berkenaan sejarah di Selangor. Oh. Awak tahu tak dekat mana? Saya tahu dekat Banting ni banyak tempat bersejarah. Oh, dekat mana? Dekat Jugra. Jom kita buat. Boleh juga. Besok hari Sabtu kan? Okey, besok kita buat. Set. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah pohon cemara. Kami berdua ingin cerita lipatan sejarah Mukim Jugra. Jugra ialah sebuah pertempatan yang terletak di daerah Kuala Langat, Selangor, Malaysia. Berhampiran Pulau Keri, Kancung Darat, Banting, Jenjarum dan Sungai Buaya. Jugra menghadap ke Selat Melaka dan berdekatan muara Sungai Langat. Jugra meliputi kawasan Bukit Jugra, Pantai Kelanang, Kampung Sungai Arak dan Kampung Codoi. Dapatan antropologi mengesahkan nama Jugra terbit daripada gelaran pembesar senoi, Jukra atau Jurukrah yang bertugas sebagai pembesar taraf kecil yang mengerah anggota-anggota kelompok dan terkait dengan istilah Melayu Jugra. Asal-usul nama sesebuah tempat biasanya dikaitkan dengan alam, flora, fauna atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di tempat tersebut. Alhamdulillah, kami berkesempatan menemu buah Cikgu Ali tentang asal-usul sejarah Jugra. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Boleh tak cerita sikit tentang sejarah Jugra? Tentang sejarah Jugra ni asal-usulnya sebahagian besar masyarakat dah tahulah bahawa nama asal-usul Jugra ni yang mana pada satu ketika dahulu kawasan ni sudah ada penempatan dan penempatan tu didiami oleh sebilangan kecil lah masyarakat yang mana dalam masyarakat itu dia ada satu orang ketua. Ketua itu disebut sebagai Jurukrah. Cikgu Ali merupakan aktivis sejarah Kuala Langat berkongsi cerita bahawa Jugra ini juga disebut sebagai Tanjung Kera apabila seorang pedagang ternampak seekor kera berwarna putih berhampiri kapalnya yang karam. Disebabkan penemuan kera putih itu, maka kawasan juga disebut sebagai Tanjung Kera. Penatnya. Kawan-kawan, sekarang kita dah sampai Bukit Jugra. Bukit Jugra yang menghadap Selat Melaka ini mempunyai 2 buah rumah api di puncaknya. Satu dibina semasa era Inggeris pada ketinggian 146 meter dari permukaan laut dan satu lagi pada 1976 dengan ketinggian 25 meter. Terdapat hutan simpan dara yang dikenali sebagai Denai Bukit Jugra atau Puncak Raja Wali. Anda boleh menikmati flora dan fauna semasa mendaki ke puncak bukit ini. Antara kemudahan yang terdapat di sini termasuk anjung tinjau, trail jogging dan basikal, tanah sawam dan tempat letak kenderaan. Aktiviti paragliding juga ada di sini. Menurut sejarah, pertempatan Jugra telah dikatakan wujud sejak abad ke-15 di bawah pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Samad yang memerintah negeri Selangor daripada 1859 hingga 1898, Bukit Jugra telah dijadikan tempat bersemayam Sultan Selangor. Semasa di makam ini, saya berasa sebab melihat makam pejuang-pejuang pembesar tanah negeri Selangor ini.
Saya berkesempatan bertemu Pak Cik Atan yang bertugas sebagai penjaga makam. Pak Cik Atan menunjukkan makam-makam kerabat diraja, petugas-petugas istana, makam Tok Guru dan panglima-panglima terdahulu. Bukit Jugra ada 3 punca bukit yang menempatkan makam-makam diraja Jugra waris almarhum Sultan Abdul Samad. Bangunan lama untuk pembesar dan kerabat diraja. Rumah api Bukit Jugra setinggi 146 meter dibina pada 1976 dan ditadbir oleh Jabatan Marin Malaysia. Wah, sekarang kita sudah tiba di Istana Bandar iaitu salah satu tinggalan sejarah berhampiran Bukit Jugra. Istana Bandar mula dibina pada penghujung abad ke-19 dan siap sekitar tahun 1905. Terletak di daerah Kuala Langat, Mukim Bandar dan dibina di atas tanah seluas 12.96 ekar. Ia terletak sejauh 20 km dari Bandar Banting dan kedudukannya berhampiran dengan Masjid Sultan Alauddin. Istana ini telah dijadikan pusat kraftangan daerah tetapi telah dikosongkan semula kerana kurang mendapat sambutan. Pada tahun 1988, istana ini dibaik pulih semula setelah mengalami kerosakan yang teruk. Istana ini pernah dijadikan sebagai pusat tahfiz Al-Quran oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Alhamdulillah, selesai juga kerja kita ya. Mana memang penat tapi buatlah kan? Lagi satu, dapat juga kita belajar sejarah. Okeylah Syifa, dah sampai rumah dah ni. Syifa balik hati-hati tau. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bye.